Beli emas walk-in dekat Public Gold boleh ke tanpa daftar? Kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Jawapan dia sebenarnya boleh, tapi hanya dekat Menara Public Gold Jalan Tun Razak. Namun, bila mana tuan-puan walk-in untuk beli emas, maka staf di sana akan minta tuan-puan untuk daftar sebagai rekod transaksi dan pemberian invoice serta resit. Tapi dengan mendaftar secara terus di Public Gold, sebenarnya tuan-puan kehilangan peluang untuk mendapatkan bimbingan percuma daripada introducer ataupun dealer sendiri. Cadangan yang terbaik sebelum tuan-puan nak walk-in untuk membeli emas, tuan-puan kena daftar dahulu dengan dealer. Dengan cara ini, tuan-puan bukan sahaja dapat beli emas, tetapi tuan-puan dapat juga bimbingan secara percuma dan sokongan sepanjang perjalanan simpanan emas tuan-puan nanti. Kalau tuan-puan jauh dari Lembah Kelang, tuan-puan sebenarnya boleh membeli emas secara online melalui apps Public Gold yang lebih mudah dan murah. Ianya tidak akan dikenakan sebarang caj pendaftaran untuk tuan-puan berdaftar dengan dealer. Malah tuan-puan akan dapat bimbingan percuma, support group, akses ke dalam e-book dan juga seminar eksklusif bersama tuan mentor. Jadi, kalau hari ini tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas yang pertama bersama dengan Public Gold, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.